Alright, kita dah sampai site kedua. Ada rimau. Mati lagi. Lepas tu kipas bunyi. Krak 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 krak. Dah stop lah. Oh, lepas tu panggil TMB. TMB dia buat kat itu. Kan dia check kan. Lepas tu dia kata tak apa, saya buat kat sana. Kat dekat kotak sana kan. Dalam belakang ada kotak tu. Dia tak beritahu kat saya, dia siap belum. Lepas tu kita telefon dia kata dah siap. Dah siap, tapi macam mana rumah saya macam tu juga. Oh, okey. Yang ni yang dia check malam 380. 380. Lepas tu pelang kat cucuk kan. Walaupun belum on, dekat bawah tu dia ada lampu cucuk. Ni. Walaupun belum on, dia ada lampu lah, signal. Ada sekarang ada rumah lama di hujung kotak fuse berdebu tebal. Aku ganti yang patah semalam biar malam tak lagi kelam. Anak kecil tepuk tangan bila kipas mula berpusing. Ibu di dapur geleng kepala bila ovennya hidup lagi. Bila semua mula diam. Oh, sudah selesai. Sudah selesai kita punya pencarian demi pencarian. Cari puncanya bukan masalah daripada neutral putus, tapi punca daripada RCCB. Saya pun tak pernah jumpa pada RCCB. Tapi yang saya pernah jumpa sebelum ni pun derita meter TMB. Masa tu pun mau bergaduh jugalah dengan TMB. Pasal dia cakap saya punya site. Padahal saya dah check, saya dah buka, dah asingkan daripada dekat rumah, dekat TMB rupanya.